dengan acara penyampaian hadiah kepada para pemenang. Dengan ini, majlis menjemput Ustaz Muhammad Saifuddin bin Abdul Latif, Pengetua Semi Abim Sungai Ramal, diiringi oleh Cikgu Fatin Nabilah binti Azlan, Ustaz M. Fazil Ahmad dan Sehusaini untuk menyampaikan hadiah. Acara catur untuk pertandingan Indo Games semester 2026 bagi kategori lelaki bawah 16 tahun. Tempat ketiga dimenangi oleh Akil Kusyai bin Hamad Fauzi dari Rumah Kuning. Kedudukan tempat kedua disandang oleh Faris Muhaimin bin Khairul Anwar dari Rumah Merah. Johan bagi catur lelaki bawah 16 dirangkul oleh Muhammad Akin Naufal bin Muhammad Mukhlis dari Rumah Kuning. Oh, nombor 2 tak ada. Seterusnya, bagi pertandingan catur perempuan bawah 16 tahun, tempat ketiga dimenangi oleh Nur Aish Adriana binti Abdul Manaf dari Rumah Kuning. Tempat kedua dimenangi oleh Nur Alisha Damia binti Muhammad Ashraf dari Rumah Merah. Johan bagi catur perempuan bawah 16 tahun dimenangi oleh Aina Nur Nabiha binti Khairul Hamzani dari Rumah Biru. Kita teruskan dengan acara catur bagi kategori lelaki bawah 18 tahun. Tempat yang ketiga, Fahim Adli bin Ahmad Rashid dari Rumah Merah. Mana Rumah Merah? Di tempat yang kedua, Muhammad Irfan bin Muhammad Taufik dari Rumah Hijau. Dan Johan catur bagi kategori lelaki bawah 18 tahun, Adam Haris bin Hazman dari Rumah Kuning. Seterusnya, acara catur bagi kategori perempuan bawah 18 tahun. Tempat yang ketiga, Marsha Rashika binti Ahmad Fuad dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua, Nur Fatihah Hifzah binti Muhammad Khairul Anwar dari Rumah Hijau. Dan di tempat yang pertama, Marisa Fakihah binti Azhar dari Rumah Hijau.
Kita teruskan dengan pertandingan Sahibah Rumi bagi kategori lelaki bawah 16 tahun. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Izzat Ryan bin Muhammad Adwa dari Rumah Kuning. Tempat kedua dimenangi oleh Muhammad Irfan bin Muhammad Yusri dari Rumah Hijau. Tempat pertama Sahibah Rumi lelaki bawah 16 tahun dimenangi oleh Muhammad Faiz Zikri bin Muhammad Firdaus dari Rumah Merah. Kita teruskan dengan Sahibah Rumi bawah 16 tahun perempuan. Tempat ketiga dimenangi oleh Kasih Nur Imani binti Muhammad Zafri dari Rumah Hijau. Tempat kedua dimenangi oleh Nur Imani Azhara binti Ahmad Safwan dari Rumah Merah. Dan pemenang tempat pertama Sahibah Rumi perempuan bawah 16 tahun dimenangi oleh Damia Hana binti Halimi dari Rumah Biru. Seterusnya, Sahibah Rumi, lelaki bawah 18 tahun di tempat yang ketiga. Muhammad Arif Hazim bin Muhammad Asri dari Rumah Merah. Di tempat yang kedua, Adam Haris bin Azman dari Rumah Kuning. Dan di tempat yang pertama, Luqman Uwais bin Muhammad Nizar, juga dari Rumah Kuning. Hebat Rumah Kuning ni. Kalau hantar 3 peserta, 3-3 boleh naik stage. Seterusnya, Sahibah Rumi, perempuan bawah 18 tahun di tempat yang ketiga. Nurul Kaisara binti Razi dari Rumah Kuning. Tengok Ustaz dah sebut dah, Rumah Kuning. Di tempat yang kedua, Putri Sayyidah Nafisa binti Khairul Anwar dari Rumah Merah. Dan di tempat yang pertama, Sharifah Zara Alia binti Sheikh Amir dari Rumah Kuning. Tahniah Rumah Kuning. Jangan macam tu. Tahniah untuk semua Dan rumah. para peserta yang lain. Okey. Tahniah untuk semua rumah. Ustaz Zain terserahlah. Macam tu. Patut kena ada acara cikgu-cikgu tu. Sepatutnya nak buat hari tu. Tapi Saya Ustaz boleh tanya. Rumi ke, Jawi ke, Arab ke, apa ke. InsyaAllah. Okey, melayan Ustaz Zain tak habis. Okey, kita teruskan dengan acara Sahibah Jawi bagi kategori lelaki bawah 16 tahun. Tempat ketiga dimenangi oleh Akif Haikal Hamdi Putra bin Zakwan dari Rumah Biru. Tempat kedua dimenangi oleh Muhammad Faiz Zikri bin Muhammad Firdaus dari Rumah Merah.
Dan Johan bagi Sahibah Jawi, lelaki bawah 16 tahun dimenangi oleh Faris Aklan bin Muhammad Zul Azmi dari Rumah Hijau. Kita teruskan dengan acara Sahibah Jawi perempuan bawah 16 tahun. Tempat ketiga dimenangi oleh Nur Sofia Zulkifli binti Abdul Rahman dari Rumah Biru. Mana Rumah Biru? Sorak sikit Rumah Biru. Tempat kedua dimenangi oleh Nur Aina Zahra binti Sazali dari Rumah Kuning. Mana Cikgu Anim ni? Tengok anak menang ni. Okey, berhati-hati. Dan Johan bagi Sahibah Jawi perempuan bawah 16 tahun dimenangi oleh Khairano Arisa binti Azri Hisham dari Rumah Biru. Bukan kuning sahaja tetapi biru pun tetap juara on top sampai bila-bila. Baiklah, kita teruskan dengan acara Sahibah Jawi, lelaki bawah 18 tahun. Tempat yang ketiga, Muhammad Adam bin Muhammad Hilmi dari Rumah Biru. Biru, macam tu. Okey. Di tempat yang kedua, Muhammad Yusuf bin Mahathir dari Rumah Merah. Dan di tempat yang pertama, Anas bin Masjudan dari Rumah Kuning. Rumah lain takkan nak diam sahaja mendengarkan sorakan daripada Rumah Kuning tu. Mana sorakan Rumah Hijau? Tak apalah. Okay, Baik, bagi kategori Sahibah Jawi perempuan bawah 18 tahun, di tempat yang ketiga, Puteri Sayyidah Nafisa binti Khairul Anwar dari Rumah Merah. Di tempat yang kedua, Arifah Husna binti Hasanul Ishraf dari Rumah Hijau. Dan di tempat yang pertama, Nur Fatihah binti Zul Hazmi juga dari Rumah Hijau. Kita teruskan dengan acara Scrabble lelaki bawah 16 tahun. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Arayan bin Jamaluddin dari Rumah Merah. Mana Rumah Merah? Allah. Tempat kedua dimenangi oleh Muhammad Adam Danish bin Hisham dari Rumah Hijau. Hijau bangkit, hijau bangkit. Dan Johans bagi acara Scrabble lelaki bawah 16 tahun dimenangi oleh Muhammad Amir Syazwan bin Muhammad Azrian dari Rumah Kuning. Kuning. Tahniah kepada semua peserta. Kita teruskan dengan acara Scrabble perempuan bawah 16 tahun. Tempat ketiga dimenangi oleh Alisha Kaisara binti Muhammad Syawal Fitri dari Rumah Merah. Ini cikgu dia dengar sorakan, dia tak dengar sorakan budaknya. Oh ada, okey. Okey, tempat kedua dimenangi oleh Indah Jasmine binti Muhammad Razwil dari Rumah Biru. Dan Johan bagi acara Scrabble perempuan bawah 16 tahun dimenangi oleh Zulfa Iman Zayani binti Zuhairi dari Rumah Hijau. Hijau, hijau.
Kita teruskan dengan acara Scrabble. Lelaki bawah 18 tahun di tempat yang ketiga. Anas Masjudan dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua, Muhammad Sufian Adli bin Kamal dari Rumah Merah. Di tempat yang pertama disandang oleh Adam Haris bin Hazman dari Rumah Kuning. Nak tahu dah Kuning menang. So Ustaz pun tak payah nak sebut banyak-banyak habis tenaga. Belum lagi. Baru 3 acara yang kita sebut ni. Belum lagi. Olahraga belum lagi. Oi. Hati-hati jangan sampai ada yang tergondik. Okey Ustaz, diteruskan. Okey, kita teruskan acara Scrabble perempuan bawah 18 tahun. Di tempat yang ketiga, Marsha Rashikah dari Rumah Kuning. Tempat yang kedua, Amira Azwin binti Romlan dari Rumah Merah. Dan di tempat yang pertama, Nur Fatia Hifza binti Muhammad Khairul Anwar dari Rumah Hijau. Kita teruskan dengan acara sepak takraw lelaki bawah 16 tahun. Kedudukan di tempat yang keempat disandang oleh Rumah Merah. Seterusnya tempat ketiga bagi sepak takraw dimenangi oleh Rumah Kuning. Silakan boleh naik. Okey, untuk makluman semua, ini ialah acara berpasukan bawah 16 tahun sepak takraw. Hanya lelaki sahajalah yang bermain sepak takraw. Okey, boleh berdiri tunggu semua dulu. Tempat kedua bagi acara sepak takraw bawah 16 dimenangi oleh Rumah Hijau. Dan Johan bagi pertandingan sepak takraw lelaki bawah 16 tahun dimenangi oleh Rumah Biru. Tanya. Seterusnya, acara sepak takraw bagi kategori lelaki bawah 18 tahun. Tempat yang keempat, Rumah Kuning. Okey, bagi tepukan. Di tempat yang ketiga, disandang oleh Rumah Merah. Di tempat yang kedua, ni player yang sama ni patutlah menang 2-3 kali. Dari Rumah Biru.
dan Johan bagi sepak takraw lelaki bawah 18 tahun dari Rumah Hijau. Tahniah Rumah Hijau. Ustaz tengok perlawanan yang sangat sengit hari tu. Penyokong pun bagi semangat. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan dengan acara penyampaian bagi kejohanan olahraga lontar peluru dan juga lompat jauh. Bagi kategori lontar peluru L1 dengan catatan jarak sebanyak 6.43 meter dimenangi oleh Muhammad Yusof bin Mahathir dari Rumah Merah. Tempat kedua dengan jarak lontaran sejauh 6.60 meter dimenangi oleh Muhammad Hazir Hatimi bin Nazar dari Rumah Kuning. Dan Johan lontar peluru kategori L1 dengan jarak 7 meter dimenangi oleh Arif Daniel bin Azrul dari Rumah Biru. Seterusnya kategori lontar peluru L2 di tempat yang ketiga dengan jarak lontaran sejauh 5.66 meter dimenangi oleh Umar Qayyum bin Azwan dari Rumah Hijau. Bagi tempat yang kedua dengan lontaran sejauh 5.80 meter dimenangi oleh Ahmad Hari Rizki bin Ahmad Aizuddin dari Rumah Biru. Dan Johan lontar peluru kategori L2 dengan jarak lontaran sejauh 6.80 meter dimenangi oleh Faris Aklan bin Muhammad Zul Azmi dari Rumah Hijau. Kita teruskan dengan acara lontar peluru. Tersasut saya dia. Kategori L3 di tempat yang ketiga dengan jarak lontaran 6.25 meter dimenangi oleh Zul Azri bin Zul Haizal dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan jarak lontaran sejauh 6.60 meter dimenangi oleh Muhammad Fahim Amza bin Irwan Hadi dari Rumah Merah. Dan Johan bagi lontar peluru kategori L3 dengan jarak lontaran sejauh 7.20 meter dimenangi oleh Muhammad Syahrul bin Afendi dari Rumah Hijau. Okey, teruskan Ustaz Zaim.
Kita teruskan dengan acara lontar peluru bagi kategori P1. Di tempat yang ketiga, Nur Saida Nafisa binti Ahmad Misbah dari Rumah Kuning. Naib Johan disandang oleh Arifah Husna binti Hasanul Ishraf dari Rumah Hijau. Dan Johan bagi kategori P1 lontar peluru disandang oleh Marsha Rashika binti Ahmad Fuad dari Rumah Kuning. Seterusnya lontar peluru kategori P2. Di tempat yang ketiga, Siti Nur Hasana binti Syahrizan dari Rumah Biru. Di tempat yang kedua, Ainul Aliyin Tasnim binti Ahmad Faizal dari Rumah Merah. Dan di tempat yang pertama, Daisha Dainara binti Daniel dari Rumah Kuning. Seterusnya bagi kategori lontar peluru P3. Di tempat yang ketiga dengan jarak lontaran 4 meter, Nur Zara Zahin binti Nur Isma Zaidi dari Rumah Biru. Di tempat yang kedua dengan jarak lontaran 4.5 meter, Safia Khalisa binti Zulfazli. Dan di tempat yang pertama dengan jarak lontaran 4.65 meter, Ifa Alisha binti Abdul Hakim dari Rumah Kuning. Kita teruskan dengan acara lompat jauh L1. Di tempat yang ketiga dengan jarak lompatan 4.48 meter disandang oleh Aish Nur Uzai bin Muhammad Nur Azmi dari Rumah Kuning. Seterusnya Naib Johan dengan jarak lompatan 4.5 meter dari Akil Mizan dari Rumah Kuning. Dan di tempat yang pertama dengan jarak lompatan 4.92 meter, Muhammad Muaz bin Abdul Hakim dari Rumah Hijau. Kita teruskan dengan acara lompat jauh kategori L2. Di tempat yang ketiga dengan jarak lompatan 4.3 meter, Muhammad Akil Naufal bin Muhammad Mukhlis dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan jarak lompatan 4.34 meter, Muhammad Ziyad Husaini bin Zul Fauzi dari Rumah Merah. Dan Johan lompat jauh kategori L2 dengan jarak lompatan 4.6 meter, Fahim Akil bin Fakhruddin juga dari Rumah Merah. Seterusnya dengan bagi acara lompat jauh bagi kategori L3.
Di tempat yang ketiga dengan jarak lompatan 3.5 meter, Ian Haq bin Ilma Awalin dari Rumah Hijau. Naib Johan dengan jarak lompatan 3.93 meter, Muhammad Raqib bin Muhammad Al-Hafiz juga dari Rumah Hijau. Dan Johan bagi acara lompat jauh kategori L3 disandang oleh Zikri Khalid bin Zamri dari Rumah Biru dengan jarak lompatan 4.4 meter. Kita teruskan dengan acara lompat jauh bagi kategori P1. Di tempat yang ketiga dengan lompatan jarak 2.76 meter dimenangi oleh Aisyah Umaira binti Azwan dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan jarak lompatan 3.30 meter dimenangi oleh Ummu Hani Humaira binti Muhammad Kaiful dari Rumah Merah. Dan Johan bagi lompat jauh kategori P1 dengan jarak 3.63 meter dimenangi oleh Sharifah Zahra Alia binti Said Amir dari Rumah Kuning. Kuning pun dah penat dah. Ustaz Zaim yang masih bersemangat dengan baju kuningnya. Seterusnya bagi acara lompat jauh kategori P2 di tempat yang ketiga dengan jarak lompatan sejauh 1.97 meter dimenangi oleh Alisha Humaira binti Muhammad Azam dari Rumah Merah. Tempat yang kedua dengan lompatan jarak 2.42 meter dimenangi oleh Alisha Kaisara binti Muhammad Amir dari Rumah Biru. Siapa sangka, siapa menduga. Okey, Alisha Kaisara boleh melompat. Okey. Dan Johan bagi lompat jauh kategori P2 dengan jarak 3.65 meter dimenangi oleh Nur Aisyah Alia Jerry binti Abdul Kudus dari Rumah Merah. Para penyampai okey ke di atas? Okey, kita teruskan dengan acara lompat jauh kategori P3 di tempat yang ketiga dengan jarak lompatan sejauh 2.33 meter dimenangi oleh Nur Alisha Damia binti Muhammad Ashraf dari Rumah Merah. Kita dah nampak bakat-bakat je. Okey. Di tempat yang kedua dengan lompatan sejauh 2.85 meter dimenangi oleh Nur Zara Kiasara binti Tajul Arifin dari Rumah Biru. Ini biru lagi. Sekejap lagi biru lagi. Dan Johan bagi lompat jauh kategori P3 dengan jarak 3.0 dimenangi oleh Indah Jasmine binti Muhammad Razwin. Kita teruskan dengan acara larian 400 meter kategori L1. Di tempat yang ketiga dengan catatan masa 1 minit 9.76 saat disandang oleh Akil Mizan bin Abdul Masri dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 1 minit 5.2 saat Muhammad Azim bin Syahriz dari Rumah Biru.
Dan Johan dengan catatan masa 1 minit 3.93 saat disandang oleh Fahim Adli dari Rumah Merah. Seterusnya bagi kategori L2. Di tempat yang ketiga dengan catatan masa 1 minit 12.31 saat, Muhammad Faiz Zikri dari Rumah Merah. Naib Johan dengan catatan 1 minit 8.35 saat, Muhammad Zafrul dari Rumah Biru. Dan Johan dengan catatan masa 1 minit 7.98 saat, Muhammad Amar bin Muhammad Saad dari Rumah Hijau. Seterusnya, larian 400 meter bagi kategori L3. Di tempat yang ketiga dengan cacatan masa 1 minit 13.57 saat, disandang oleh Ashraf bin Amdillah dari Rumah Kuning. Naib Johan dengan catatan masa 1 minit 12.75 saat, disandang oleh Aish Auf Raif dari Rumah Biru. Dan Johan dengan catatan masa 1 minit 8.41 saat, disandang oleh Muhammad Faiz Hazi dari Rumah Hijau. Kita teruskan dengan acara olahraga balapan bagi kategori 400 meter P1 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 1 minit 35.82 saat, dimenangi oleh Marsha Rashika binti Ahmad Fuad dari Rumah Kuning. Tempat kedua dengan catatan masa 1 minit 34.26 saat, dimenangi oleh Ummu Hani Humaira binti Muhammad Kaiful dari Rumah Merah. Dan Johan bagi 400 meter kategori P1 dengan catatan masa 1 minit 31.20 saat, dimenangi oleh Sharifah Zahra Alia binti Said Amir dari Rumah Kuning. Baiklah, kita teruskan dengan acara 400 meter kategori P2 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 1 minit 56.84 saat, dimenangi oleh Daisha Dinara binti Daniel dari Rumah Kuning. Di tempat kedua dengan catatan masa 1 minit 44.06 saat, dimenangi oleh Nur Arisa Azwa binti Azman dari Rumah Kuning. Dan Johan 400 meter kategori P2 dengan catatan masa 1 minit 25.85 saat, dimenangi oleh Nur Aisyah Alia Jerry binti Abdul Kudus dari Rumah Merah. Kita boleh, maksud tu tak adalah, laju Alia lari ya, meninggalkan rumah-rumah yang lain. Baiklah, seterusnya 400 meter bagi kategori P3 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 1 minit 43.7 saat, dimenangi oleh Nur Zara Zahin binti Nur Ismail Zaidi dari Rumah Biru.
Di tempat yang kedua dengan catatan masa 1 minit 39.02 saat dimenangi oleh Nur Sofia Zulkifli binti Abdul Rahman dari Rumah Biru. Dan Johan 400 meter kategori P3 dengan catatan masa 1 minit 27.05 saat dimenangi oleh Bunga Nur Aisyah binti Amirul Akmal dari Rumah Kuning. Kita teruskan dengan acara 200 meter kategori L1 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 28.55 saat. Disandang oleh Aish Nur Uzair dari Rumah Kuning. Naib Johan dengan catatan masa 27.94 saat. Muhammad Azim bin Syahriz dari Rumah Biru. Dan Johan dengan catatan masa 27.04 saat. Muhammad Yusuf bin Mahathir dari Rumah Merah. Seterusnya, bagi kategori L2, acara 200 meter tempat yang ketiga dengan catatan masa 29.16 saat. Disandang oleh Muhammad Zafrullah dari Rumah Biru. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 28.25 saat. Muhammad Qayyim bin Khairil dari Rumah Merah. Dan Johan dengan catatan masa 26.70 saat. Muhammad Akil Laufal dari Rumah Kuning. Seterusnya, bagi kategori L3 acara 200 meter di tempat yang ketiga dengan catatan masa 33.10 saat. Disandang oleh Ashraf bin Amdillah dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 31.13 saat. Muhammad Mizan Darwin dari Rumah Kuning. Dan Johan dengan catatan masa 29.41 saat. Muhammad Adam Amsyar dari Rumah Merah. Baiklah, kita teruskan dengan acara 200 meter bagi kategori P1 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 42.06 saat. Disandang oleh Sharifah Zahra Alia binti Said Amir dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 40.75 saat dimenangi oleh Aisyah Umairah binti Azwan dari Rumah Kuning. Dan Johan bagi kategori 200 P1 dengan catatan masa 34.27 saat dimenangi oleh Nur Husna Khadijah binti Muhammad Hafiz dari Rumah Hijau. Elok naik tu. Kita teruskan dengan acara 200 meter kategori P2 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 41.23 saat dimenangi oleh Nur Batisha Humairah binti Muhammad Hisham dari Rumah Hijau. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 40.88 saat dimenangi oleh Nur Arisa Azwa binti Azman dari Rumah Kuning. Dan Johan kategori 200
Dan Johan 200 meter kategori P2 dimenangi oleh Nur Aisyah Alia Jerry binti Abdul Kudus dari Rumah Merah dengan catatan masa 36.79 saat. Seterusnya bagi acara 200 meter kategori P3 di tempat yang ketiga dimenangi oleh Nur Sofia Zulkifli binti Abdul Rahman dari Rumah Biru dengan catatan masa 39.2 saat. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 37.88 saat dimenangi oleh Azalia Sofia Hani binti Isla Nur Isman dari Rumah Hijau. Dan Johan 200 meter kategori P3 dengan catatan masa 36.3 saat dimenangi oleh Bunga Nur Aisyah binti Amirul Akmal dari Rumah Kuning. Baiklah, kita teruskan dengan acara 100 meter bagi kategori L1. Di tempat yang ketiga dengan catatan masa 12.13 saat, Muhammad Haziq Hakimi bin Nazar dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 11.10 saat, Aish Nur Uzai dari Rumah Kuning. Johan dengan catatan masa 11 saat, Muhammad Azim bin Syahris dari Rumah Biru. Kita teruskan dengan acara 100 meter kategori L2 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 13.30 saat, Fahim Akil bin Fakhruddin dari Rumah Merah. Naib Johan dengan catatan masa 13 saat disandang oleh Muhammad Qayyim bin Khairil juga dari Rumah Merah. Dan Johan dengan catatan masa 12.72 saat disandang oleh Muhammad Akil Naufal bin Muhammad Mukhlis dari Rumah Kuning. Seterusnya, kategori L3. Di tempat yang ketiga dengan catatan masa 14.4 saat disandang oleh Muhammad Daniel Hakimi bin Helmi dari Rumah Hijau. Naik Johan dengan catatan masa 14.1 saat disandang oleh Abdullah Fakih Mukhtar bin Farius dari Rumah Merah. Dan Johan dengan catatan masa 13.66 saat disandang oleh Ashraf bin Abdillah dari Rumah Kuning. Baiklah, kita teruskan dengan acara 100 meter bagi kategori P1 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 19.96 saat dimenangi oleh Ummu Hani Humaira binti Muhammad Kaiful dari Rumah Merah. Di tempat yang kedua, Naib Johan dengan catatan masa 18.66 saat dimenangi oleh Aisyah Umaira binti Azwan. Dan Johan bagi 100 meter kategori P1 dengan catatan masa 16.72 saat dimenangi oleh Nur Husna Khadijah binti Muhammad Hafiz dari Rumah Hijau. Seterusnya bagi 100 meter kategori P2 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 20.25 saat dimenangi oleh Daisha Dinara binti Daniel dari Rumah Kuning. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 19.71 saat
dimenangi oleh Nur Khalisa binti Rahimi dari Rumah Biru. Dan Johan bagi 100 meter kategori P2 dengan catatan masa 16.42 saat masih dirangkul oleh Nur Aisyah alias Jerry binti Abdul Kudus dari Rumah Merah. Seterusnya bagi acara 100 meter kategori P3 di tempat yang ketiga dengan catatan masa 17.61 saat dimenangi oleh Indah Jasmine binti Muhammad Razul dari Rumah Biru. Di tempat yang kedua dengan catatan masa 17.15 saat dimenangi oleh Nur Amni binti Nur Azhar dari Rumah Kuning. Dan Johan bagi acara 100 meter P3 dimenangi oleh Bunga Nur Aisyah binti Amirul Akmal dari Rumah Kuning dengan catatan masa 15.58 saat. Kita teruskan dengan acara 4 kali 100 meter bagi kategori P3 di tempat yang keempat. Disandang oleh Rumah Hijau. Di tempat yang ketiga, saya persilakan Rumah Merah. Di tempat yang kedua, dianugerahkan kepada Rumah Kuning. Dan Johan bagi acara 4 kali 100 meter kategori P3 dipersilakan Rumah Biru. Kita teruskan dengan kategori P2. Di tempat yang ketiga, saya persilakan Rumah Biru. Naib Johan disandang oleh Rumah Kuning. Dan Johan dianugerahkan kepada Rumah Merah. Seterusnya bagi kategori P1, acara 4 kali 100 meter. Di tempat yang keempat, Rumah Biru. Tak apa, Rumah Biru dah menang. Benda Di tempat lain dah. yang ketiga, saya persilakan Rumah Hijau. Naib Johan disandang oleh Rumah Merah. Dan Johan disandang oleh Rumah Kuning.
Baiklah, kita teruskan dengan penyampaian anugerah khas olahragawan-olahragawati bagi balapan 2026 semesra. Olahragawan bawah 15 tahun dengan pencapaian murid ini mendapat tempat yang ketiga untuk acara 400 meter serta tempat ketiga untuk acara 200 meter serta Johan acara 100 meter. Olahragawan bawah 15 tahun disandang oleh Ashraf bin Abdillah dari Dua Abu Hanifah. Untuk makluman hadirin, Ashraf Abdillah juga dari Rumah Kuning. Tahniah saya ucapkan. Okey, olahragawan bawah 15 minta kekal, nanti kita nak ambil gambar sama-sama dengan olahragawati. Baiklah, saya mengumumkan olahragawati bawah 15 tahun dengan pencapaian Johan 400 meter, Johan 200 meter dan juga Johan 100 meter disandang oleh Bunga Nur Aisyah binti Amirul Akmal dari Rumah Kuning. Tahniah Rumah Kuning. Dah dua dah olahragawan kita. Baiklah, seterusnya untuk olahragawati bawah 16 tahun. Minta maaf, olahragawan bawah 16 tahun dengan pencapaian tempat ketiga bagi lompat jauh L2, Johan 200 meter L2 dan Johan 100 meter L2 disandang oleh Muhammad Akin Naufal bin Muhammad Mukhlis dari dari kelas 3 Maliki. Mana Akin Naufal? Akin Naufal ni rumah apa? Rumah Kuning juga. Rumah Kuning mendunia ya. Seterusnya, saya mengumumkan olahragawati bawah 16 tahun dengan pencapaian Johan 400 meter perempuan, Johan 200 meter, Johan 100 meter, Johan lompat jauh tak ada meter. Saya persilakan Nur Aisyah Alia Jerry binti Abdul Qudus dari Rumah Merah. Tak apa merah, baru satu. Ustaz dah 3 dah. Dengan penyampaian olahragawan bawah 18 tahun dengan pencapaian naib Johan 400 meter L1, naib Johan 200 meter L1 dan Johan 100 meter L1, olahragawan bawah 18 tahun disandang oleh Muhammad Azim bin Syahris dari Rumah Biru. Tak apa. Rumah Biru tak apa. Sabar. Ustaz umumkan. Olahragawati bawah 18 tahun dengan pencapaian tempat ketiga bagi acara 200 meter, Johan 400 meter, Johan lompat jauh P1. Saya persilakan Sharifah Zara Alia binti Syed Amir dari Rumah Kuning.
Tahniah Rumah Kuning. Baguslah Ustaz Zaim. Perform lah guru pembimbing Masukan Kuning ni. Ustaz sampai tak tahu nak cakap apa. Tak apa. Lidah membeku, bibir terkelu. Tak payah cakap lah macam tu. Buat menyakitkan hati je. Okey. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada para penyampai, pengetua dan para GPK atas kesudian penyampaian medal dan juga anugerah khas sebentar tadi. Baiklah. Kita sudah hampir ke hujung majlis, tetapi sebelum itu kami akan mengumumkan mata terkumpul bagi kejohanan olahraga semesra 2026. Baik, sebelum diumumkan, Ustaz nak semua pelajar bangun. Kita bagi semangat. Kita nak tahu markah kita berapa ni. Semua pelajar bangun. Yang tidur tu, yang spanduk tolong ke depan, yang bendera tolong kibarkan. Ustaz Syakir boleh mainkan lagu sikit? Ya, kita nak umumkan mata terkumpul. Saya akan umumkan untuk olahraga terlebih dahulu. Di tempat yang keempat, dengan mata terkumpul sebanyak 85 adalah milik Rumah Hijau. Di tempat yang ketiga dengan mata terkumpul sebanyak 105 adalah milik Rumah Biru. Jangan ketawa Ustaz Zaim. Jangan ketawa. Seterusnya di tempat yang kedua dengan mata terkumpul sebanyak 122 mata adalah milik Rumah Merah. Dan secara tak langsung tempat pertama dengan mata terkumpul sebanyak 143 adalah milik Rumah Kuning. Okey, kita belum habis lagi. Okey, saya akan maklumkan dan umumkan statistik terkini mata terkumpul rumah sukan bagi sukan tahunan semesra 2026. Di tempat yang keempat dengan mata terkumpul sebanyak 342 adalah milik Rumah Hijau. Ya, kita nampak progres Rumah Hijau ni ya. Okey, di tempat yang ketiga dengan mata terkumpul sebanyak 462 mata adalah milik Rumah Biru. Saya akan umumkan dulu rumah sukan yang mendapat mata terkumpul tertinggi, iaitu di tempat yang pertama dengan mata terkumpul sebanyak 507 mata adalah milik Rumah Kuning. Dan di kedudukan yang kedua dengan mata terkumpul sebanyak 470 adalah milik Rumah Merah. Okey, tahniah diucapkan kepada semua rumah sukan, baik yang menyertai ataupun tidak. Okey. Baiklah, bawa bertenang semua. Kita akan bergerak masuk ke kelas, tetapi sebelum itu saya ada beberapa maklumat untuk disampaikan. Okey, yang pertama ialah guru bertugas untuk minggu hadapan ialah Ustaz Zaim serta